Baby ni sangat special sebab mami dia ada masalah fibroid yang sangat banyak, berpuluh-puluh fibroid dekat dalam rahim. Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni jumpa baby doktor Mu. Alhamdulillah. Sekarang kandungan dah tengok ni 7 minggu 4 hari. Baby ni sangat special sebab mami dia ada masalah fibroid yang sangat banyak, berpuluh-puluh fibroid dekat dalam rahim. Kalau tengok gambar ni, fibroid ni, fibroid kan, fibroid besar sikit. Yang ni dalam 7.3 kali 5.6. Yang ni pun besar juga, 5.5 kali 4.4. So, Alhamdulillah dah berjaya pregnant dah, nampak baby comel ni. Okay, doakan kesayangan doktor Mu, semoga ibu dan baby ni sihat, pregnant sampai cukup bulan. Takut fibroid banyak, takut bersalin awal. So ibu ini sedang dalam rawatan secara detail lah. Doktor Mu akan jaga betul-betul supaya elakkan komplikasi fibroid yang terlalu banyak lah kalau fibroid kita banyak. Okay, semoga korang belajar sesuatu. Yang ada masalah susah dapat zurat tu, rajin-rajinlah follow doktor Mu. InsyaAllah semoga korang dapat sesuatu juga untuk korang punya journey TTC. Bye.